Dalam kemeluk pemilihan Pusat Parti Keadilan Rakyat PKR yang berlangsung sepanjang hujung minggu lalu, jangan pula kita lupa dengan peristiwa penting yang membabitkan negara kita yang turut sedang berjalan. Ya, tak lain tak bukan, ia adalah sidang kemuncak ASEAN ke-46 di mana menyaksikan Malaysia sebagai tuan rumah. Bila dah jadi tuan rumah, dah tentulah kita ada ramai tetamu dari negara-negara jiran, khususnya negara anggota ASEAN. Meskipun ini bukanlah kali pertama Malaysia menjadi tuan rumah, tapi kemuncak ASEAN kali ini sangat bersejarah apabila buat pertama kalinya sidang kemuncak ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC China diadakan hari ini, apatah lagi waktu krisis sempadan Laut China Selatan antara China dan blok ASEAN sedang memuncak. Ianya tak lain tak bukan bertujuan memperkukuh kerjasama ekonomi tiga hala antara ASEAN, GCC dan China dengan usaha merangka strategi baharu dalam perdagangan, pembangunan infrastruktur mampan serta digitalisasi rantau. Yalah, ini kerana ASEAN adalah ekonomi kelima terbesar dunia dengan jumlah keluaran dalam negara kasar KDNK 3.8 trilion US dollar, manakala China kekal sebagai rakan dagang terbesar ASEAN dengan jumlah dagangan dua hala berjumlah 696.7 bilion US dollar. In this regard, I must again thank you, the leaders, for your trust, your friendship and excellent relations at the personal level, at the bilateral level and the ASEAN level. To be able to, for us together, to convene the first ever ASEAN GCC China Summit, which demonstrates our reservoir of goodwill, empowering us to deepen and expand our partnership and to act with strategic clarity. Above all, we must preserve the multilateral system and ensure that the ASEAN GCC China geo-economic model continues to play a meaningful role in forging a more inclusive and sustainable future for our region and our people. Bukan tu je. Hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri telah memaklumkan yang beliau dah pun tulis surat kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bagi memohon sokongan untuk menganjurkan satu pertemuan antara ASEAN dan Amerika Syarikat. Dalam ucapan pembukaan sidang kemuncak ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur hari ini, Anwar berkata langkah tersebut selaras dengan perbincangan yang telah diadakan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Langkawi awal tahun ini. Ditambah pula dengan kebimbangan ASEAN berhubung isu tarif Trump. And as the mandate consensus achieved by the foreign ministers in Langkawi early this year, I have taken the liberty also to write to President Donald J. Trump to seek his understanding to organize a US-ASEAN meeting, which means we observe seriously the spirit of centrality. Malah, kita juga boleh lihat rata-rata ketua negara ASEAN yang hadir ke Malaysia memuji tindakan Malaysia di bawah pimpinan Anwar. Sebagai contoh, Menteri Luar Singapura puji usaha dan tindakan Anwar satukan ASEAN dalam isu Myanmar dengan mengekalkan hubungan langsung dengan Majlis Pentadbiran Negara SAC dan Kerajaan Perpaduan Nasional NUG. Kita juga boleh tengok betapa mesra dan terujanya ketua-ketua negara ASEAN yang hadir dan disambut sendiri oleh Anwar. Sebagai contoh, tengoklah sendiri macam mana akrabnya hubungan PM Timor Leste HEK Ralazana Nagusmao dengan Anwar meskipun mereka belum jadi negara anggota ASEAN. Bagaimanapun jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Timor Leste perlu lebih kerja kuat untuk penuhi keperluan undang-undang sebelum dapat join ASEAN. PM Vietnam Pham Minh Chinh, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah dan ramai lagi. Semuanya turut sama-sama menyokong usaha Anwar dalam kemuncak ASEAN kali ini. Ini jika saya boleh jujur, this is my first time in Malaysia. So, and I was actually really impressed about Kuala Lumpur and how this event is organized. I mean, when I know that the roads are blocked for this current event, I feel specialized and also exclusive. Jadi kami menyadari juga bahwa ternyata untuk para delegasi dan juga partisipan dari event ini kami sangat diberikan privilege dan juga sangat merasa dihormati seperti itu, sehingga saya sangat mengapresiasi untuk acara ASEAN Malaysia tahun 2025 ini.
Hebatkan Malaysia. Sebab itulah ramai yang sudah berpendapat bahawa Malaysia sebenarnya berada sangat tepat on track di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kita. Jadi, janganlah persiakan apa yang sedang terbentang kini. Malaysia Madani teruslah bekerja.